Okey, selamat pagi geng. Ada personal Personal. Lepas tu kita ada personal. Lepas tu kita ada satu lagi personal personal juga. Tapi aku nak cerita pasal ni lah. Personal ni personal ni. Okey, personal ni dia main kat aku, dia nak kata parut minyak Parut minyak. Jadi dia nak selesai masalah parut minyak Jadi kita pun suggest dia punya total body kena servis total body, nak check plug dulu, nak tengok air cleaner macam mana tapi dia ada satu masalah tak akan selesai kalau kita buat servis total body semua Allah dah apa pula. Sekejap aku ambil aku sekejap. Okey, ni masalah dia nampak tau? Nampak gasket tu? Gasket hit tu. Kereta ni pernah akak hit Pernah akak hit, aku rasa mungkin overheat. Jadi dia sting hit Lepas tu dia pergi masuk gasket carbon. Okey, sebab tu lah kereta ni parut minyak. Jadi bila aku start pun dah akan selesai Bila aku start kereta, boleh dengar bunyi enjin macam loose compress. Payah sikit nak hidup tu pun ada bunyi macam loose compress Dengar sekali lagi nampak? Okey, kalau loose compress gini memang parut minyak. Sebab pembakaran dah complete kereta ni dia jadi dorok vacuum kurang sebab tu parut minyak. Jadi aku kena selesai masalah dia ni. Mungkin aku akan angkat hit Aku akan tengok dia punya permukaan hit tu comel tak lagi. Kalau comel, aku tukar gasket balik Mungkin aku akan tengok bar dia ada bocor tak. Aku akan test compress dulu part-part piston ni. Aku akan suggest dia untuk akak hit kalau betul-betul dia nak selesai untuk bahagian jimat minyak ni kalau gini aku buat total body ke bagi duit je. Tak ada point Tak ada point. Selagi tak selesai enjin, selagi tu tak boleh nak buat. Okey, ni je lah gamer